Pernah tak kita rasa macam hilang arah dalam hidup ni? Rasa buntu, tak tahu mana nak tuju, seolah berdiri di persimpangan tanpa peta. Perasaan keliru dan cemas macam ni, ramai je yang lalui. Tapi, sebenarnya ada cara untuk kita menemui semula arah sebenar. Dalam kekeliruan itu, ada GPS, paling tepat dan takkan pernah silap yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan GPS itu adalah doa. Ingatlah janji penuh harapan Alkitab ini. Ji wo, ye he hu zai lu shang in dao wo noktah ideografik. Chuang Shi Ji pukul 12.27. Ini adalah janjinya yang abadi buat setiap kita, sahabatku. Bila kita berlutut dan serahkan semua kegusaran serta impian pada Tuhan melalui doa, Dia akan pimpin kita dengan penuh kasih. Setiap langkah kita akan dipandu, jalan hidup kita akan jadi lebih terang, dipenuhi kedamaian serta kasih sayang ilahi tak berkesudahan. Percayalah, Dia sentiasa ada untuk membimbing kita pulang.